Bagi saya Hafizi tak ada kekuatan apa pun tuan-tuan. PKR pun rasa Hafizi lemah, Hafizi tak ada kekuatan. Tapi isu dia lah PKR tak jawab apa yang dia kata itu je menyebabkan dia rasa dia kuat. Hanya dijawab dengan buat apa? Angkat pelekat Hafizi kena berundur daripada politik. Lepas tu kata Hafizi menteri yang gagal. Itu bukan menjawab. Aku setuju lah apa yang dikatakan oleh brother ni, kan? Aku setuju. Cuma bukan semualah. Yang di awal tu, kalau dia katakan bahawa Hafizi ni tak ada kekuatan, itu betul lah. Itu betul. Itu aku setuju sangat. Memang betul. Sebab apa? Sebab kalau dia ada kekuatan, dia ada pengaruh yang hebat, pastinya dia tidak akan kalah di pemilihan parti baru-baru di tahun lepas tu. Dan itu betul, aku setuju. Tapi kalau nak suruh pemimpin parti ini menjawab semua apa yang dia cakap tu tak betul lah. Sebab politik ni kena work smart lah. Ada benda yang kita boleh jawab, ada benda yang kita tak perlu jawab. Sebab itu terserah kepada pemimpin yang ada sekarang ini. Dan kena faham juga, pemimpin yang ada sekarang ini adalah pemimpin kerajaan Malaysia. Banyak lagi kerja lain dia nak buat. Nak layan isu-isu remeh-temeh, isu-isu yang tak menguntungkan rakyat, negara dan juga parti, tak perlu. Kan? Dan kalau isu tentang ramanan, mafia korporat, ini yang sepatutnya abang kena nasihat pada Hafizi. Nasihat pada dia. Pasal dia kata seolah-olah dia ada bukti. Dan dia yakin dengan isu yang dia bawa itu. Jadi seharusnya abang nasihat dia pergi balai polis atau PDRM ataupun SPRM untuk buat laporan kesalahan kes ini. Kan? Dan serahkan bukti-bukti itu kepada pihak berkuasa. Agar pihak berkuasa boleh ambil tindakan dengan lebih mudah terhadap tertuduh. Tapi kalau setakat bercakap ganggung tapi tindakan susulan untuk menegakkan kes itu tak ada, kenapa pula mesti nak masalahkan orang parti? Kenapa pula mesti nak jawab? Sedangkan itu adalah di bawah kuasa penguasa untuk membuat siasatan. Sebab tu aku nasihatkan, aku minta abang nasihatkan dia pergi serahkan kepada PDRM. Mudah, kan? Jadi sebab itu tak perlu layan semua perkara yang dia cakap.